Okey, be, assalamualaikum. Teringin nak tanam jagung ni. Okey, be. Kebetulan sangat. Okey, tengok ni. Ni, be. Ni jagung yang saya semar ni, be. Ni jagung yang saya semar. Ni pakcoy. Ni jagung yang saya semar ni, be. Dia dalam lebih kurang dalam 5 hari. Ni saya semar ni. Ni semua ni area jagung belaka sampai sini ni kosong ni area jagung belaka. Buat masalah ni jagung jagung lain tak boleh tumbuh lagi. Tapi nampak dah tu tanda-tanda dia tu. Tanda-tanda dia. Tanda dia. Ni tanda dia. Ni tanda dia ni. Ada nampak dah sikit. Jadi bila dia dah keluar semua ni ke, bila dia dah keluar semua, tak kira lah semua kau sikit ke gana kau, bila dia mengeluarkan daun asli dia, daun yang asli dia, okay? Bila dia dah keluar, dia dah mula keluar daun betul dia tu. Macam mana daun betul nanti next video saya akan ayat pula. Kalau saya tak ingat ayat tu nanti komen balik, saya akan tunjuk pula. Daun asli dia tu bila dah keluar, balai panjang-panjang ni kau panjang ni kau lebih kurang panjang ni kau kan lebih kurang lah. Apa ni kita akan pindah masuk ke dalam itu. Kita akan pindah masuk ke dalam ruang tu. Ruang ni minggu depan ni insya-Allah kita boleh kutip dah jagung dia tu. Kita boleh kutip dah insya-Allah. Kalau tak ada gapo-gapo masalah kita boleh kutip dah lah. Ni hasil dia ni. Daripada kecil tu, siapa lah ni hasil dia. Dah dah.